hak dari segi semaya bangun tengah malam ikut Nabi serupa ya. Sahabat-sahabat pun serupa dengan Nabi juga. Lagu ni walaupun kata bini ramai. Tidak kata 10 orang sampai sekarang lah. Tidak. Hak kebanyakan orang sampai sekarang ni lalai lah. Ada benda tidak lalai. Cuba tengok. Aisyah kata dia tahu-tahu Nabi tak ada sebenarnya. Tengok rasa tengok. Mana sebelah dia tu. Mengikut setengah ulama kata masjid ni masjid dalam rumah dia, tempat dia duduk semaya sekala. Situlah. Rasa situlah. Setengah ulama katakan dalam masjid sebab rumah dia tu tepi masjid je. Tak jauh, mana kalau rasa-rasa awal dalam gelap tu mana boleh tahu. Tapi hak sini hak lebih sesuainya. Masjid di sini maksudnya masjid hak dalam rumah. Dari segi lurah mana tempat sujud dia. Yang ni tempat semaya lah. Tempat semaya. Masjid dalam rumah tempat semaya tu maksudnya. Dia pun rupa-rupanya dia duduk sujud dalam keadaan kaki dia terangkat gitu. Dia tahu mana boleh jadi dia rasa kena. Inilah daripada kata tak batal semaya ni setu dengan bini kan. Dia tahu mana kaki duduk cacar gitu dalam gelap tu. Mana kalau Nabi SAW kata jangan duduk asal kau sehingga takut batal semaya kita duduk semaya dah. Tak ajin lagu tu, tak ajin. Ada dalam hadis lah. Mana ada gitu. Rupa-rupanya Nabi SAW duduk baca lah. Baca tu agak derah lah. Dia dengar, aku berlindung dengan keredaanmu daripada kemurkaanmu. Adalah sujud. Berlindung dengan keredaan daripada kemurkaan. Keredaan siapa? Keredaan Tuhan. Kemurkaan tu kemurkaan dia juga. Dia berlindung dengan keredaan Allah. Barulah kita boleh selamat. Kalau dengan keredaan orang lain tak boleh lagi, tak selamat daripada kemurkaan Tuhan. Dan aku berlindung dengan keampunanmu daripada hukumanmu, siksaanmu. Tuhan kalau dia tidak ampun boleh jadi dia akan seksa kita. Kalau dia ampun, kita berlindung dengan keampunan dia daripada siksaan dia, hukuman dia. Mana kita akan terhindar daripada hukuman dia. Ringkasnya, aku berlindung denganmu daripadamu. Denganmu tu tadilah dengan keredaan, dengan keampunan. Daripadamu tu maksudnya daripada kemurkaan, daripada keseksaan, dan daripada benda-benda lain lagi lah. Hak tak molek pun daripada Allah. Hak molek pun daripada Allah SWT. Kita berlindung dengan hak molek daripada Allah SWT. Daripada hak tak molek. Hak tak molek pun daripada Allah SWT juga. Dan memang pun kalau hak daripada dia berlaku, kalau kita berlindung dengan hak lain tak selamat. Kita berlindung dengan dia, tu lah hak paling selamat. Aku tidak dapat menghinggakan, nak peresuk, nak puji engkau ni tak boleh, tak habis. Tak habis. Tidak ada lidah, tak cukup lidah sah. Seperti mana engkau puji dirimu sendiri. Bapa Tuhan puji diri dia sendiri. Mana setiap perbuatan Tuhan, hak Tuhan buat ni terpuji belaka, molek belaka. Walaupun apa tak molek, molek belaka, patut dipuji belaka. Hak dia walaupun tak molek, kita nampak tak molek, terpuji belaka. Tuhan bubuh orang dalam neraka pun terpuji juga dia. Dan dia layak puji diri dia. Kerana bubuh orang dalam neraka. Dan kita pun puji juga. Sebenarnya kalau kita tahu hakikatnya, apa dia bubuh dalam neraka orang ni, apa dia buat orang lagu ni, puji belaka. Dia berhak menerima pujian belaka. Sebab apa? Molek pada hakikatnya. Molek pada hakikatnya, bukan tak molek. Jadi kita tak tahulah sebanyak mana nikmat dia, kurniaan dia, rahmat dia seluas mana. Jadi segala-galanya itu patut kita puji belaka. Jadi ke mana kita nak puji dah kita tak tahu. Jadi sebab itu Nabi SAW kata kita tak boleh nak peresuk. Aku tak boleh nak peresuk puji terhadap engkau. Satunya kerana tak tahu. Yang keduanya tidak ada ni lidah. Paling nak puji dengan lidah. Bulu rambut, rambut tidak rahmat Tuhan juga. Ada ni boleh ketuk misalnya. Boleh kecil, rahmat Allah SWT tu besar tu. Kalau tak lihat tu, nak puji tu Tuhan tu, kerana dia beri kemudahan, kesenangan kepada kita tu, patut puji belaka tu. Kalau kita luka sikit, kuman lalu borak nanah gitu, kulit jaga, kulit nak puji.
rambut nak puji, mata nak puji. Nak puji tu lagu mana? Tak habis tak sub kalau nak puji Tuhan. Pasal terlalu banyak sangat kurniaan dia, rahmat dia tu terlalu luas sangat. Kita pun tak tahu. Sehingga kita pun tak tahu. Nak bila tahu mana kita pun tak tahu. Baik kata gini. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. La uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Wallahu a'lam.